Okay, untuk video kali ni saya akan tunjuk kat korang macam mana kita nak jadikan laman yang semak-samuk ni kepada laman yang macam ini, insyaAllah. Okay, rumah ni adalah rumah subsale double story. Dia bukan corner lot, dia adalah end lot yang ada extra land. Land area rumah ni anggaran dalam 2,000 lebih square feet. Sebenarnya sebelum ni kita orang dah upah orang untuk bersihkan laman ni dah pernah dah tabur racun dah sebelum ni. Tapi dia punya tanah tu memang betul-betul subur. Sekejapan je dia naik tinggi balik. So daripada kita bayar orang lagi, better kita beli je terus mesin rumput. So inilah mesin rumput yang kita orang beli daripada TikTok shop je. Harga dia pun tak mahal sangat, tak sampai 300 pun. Untuk area laman ni saya masih lagi belum decide sama ada kita nak guna rumput original ataupun kita nak guna rumput artificial sahaja. Sebab kalau artificial memang cantik, rata je, tak payah potong, tapi tak grounding lah kan. Maybe nanti kita buat sedikit bahagian untuk kita tanam-tanam. Contoh kita nak tanam cili ke, tanam serai ke, tanam pandan ke. Sebab tanah kat sini memang sangat-sangat subur. Orang tengok tebu tu dah 2 kali dah kita orang potong. Lepas tu dah tumbuh lagi. Ini adalah hasil lepas kita dah potong semua rumput. Itu pun dah start mengering dah dia punya rumput-rumput tu. Nanti kita akan level balik supaya bagi tanah dia rata. Untuk video laman nanti saya akan buat part 2. Korang follow saya dulu sebab saya ada nak touch up juga rumah ni. Kita nak pasang imprint, awning dan SPC.